Dana EP anda. Ya, 5.30 petang. Wah, panas di bilik Memang siaran. panas. Ramai yang menghubungi untuk bertanyakan soalan kepada Profesor Madya Faishal Ibrahim yang bersama kita. Dan di talian sekarang ini ialah Encik Aziz. Selamat petang, Encik Aziz. Selamat petang. Silakan. Profesor, Ya. saya ada kemuskilan. Saya rasa pengangkutan bas kita masih kurang memuaskan. Profesor. Saya tinggal di Tampines Street 23. Ya. Kadang-kadang bila kita tunggu tu, satu bas sampai 20 minit. Tapi bila dia datang, 4 bas 2 tingkat sekali datang. Jadi saya rasa sistem ni, something wrong with the system. Okey. Walaupun kerajaan telah buat tambah bas semua, tapi what I think is the system is still not in the right place. Okey. Kalau 4 bas kali datang, 2 tingkat tu, that means something is wrong somewhere already. Baiklah. Okey. Terima kasih, Encik Encik Aziz. Aziz. Ya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Profesor, ya, sekarang ni pun ada lorong bas yang tersendiri. Ya. Jadi bagaimana, apa pandangan anda tentang masalah yang dihadapi Encik Aziz? Terima kasih kepada Encik Aziz kerana telah memberi satu isu yang penting bagi saya, dan ini adalah keprihatinan kami juga di Ministry of Transport dan juga LTA dan juga pengendali-pengendali bas. Yang penting ialah di mana kita boleh memberikan perjalanan yang selesa dan mudah, dan juga bas tu kerap datang dan tidak datang satu gelugus 4, 5 bas, kita tunggu lebih lama. Jadi kita sedang melakarkan satu trial di mana kami mahu meningkatkan standard yang dijalankan oleh perkhidmatan bas, pengendali bas. Ia diberi dari segi isu rangka, denda dan insentif, di mana apabila mereka tetap datang pada jangka masa yang ditetapkan, mereka akan ataupun lebih baik mereka akan diberi insentif. Walau bagaimanapun, kalau mereka lambat, macam 4 bas datang satu kali, mereka akan didenda. Jadi kami akan sedang mengadakan trial ini, dan juga kita boleh dapat merasakan pada bulan-bulan yang akan datang, di mana kami telah melakarkan lebih daripada 300 bas dari segi skim program peningkatan khidmat bas ni, BICP, di mana standard mereka adalah lebih tinggi, di mana masa menunggu bas adalah lebih pendek, antara 3 hingga 5 minit. Jadi kami akan melaksanakan lebih banyak bas dari skim ini, dan boleh dijangkakan Encik Aziz dan lebih ramai warga Singapura boleh menaiki bas, tidak tunggu lebih lama. Kerana dengan adanya standard yang lebih baik, insya-Allah mereka akan mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Yang lagi satu isu yang ingin saya utarakan ialah di mana kita harus memberi ruang kepada bas-bas untuk menjalankan perjalanan mereka, supaya mereka bas ini boleh dapat sampai ke stesen bas pada masa yang ditetapkan. Kadang-kadang mereka terkandas di mana terkandas di tempat-tempat di mana ada kereta yang di depan mereka tidak memberi ruang kepada mereka. Jadi saya harap sama-samalah kita memberi ruang kepada bas untuk memberi perjalanan yang lebih mudah dan selesa kepada mereka yang menaiki bas. Itu dari segi peningkatan jadual bagi bas yang telah diberitahu oleh Profesor tadi, dan mungkin kita akan sampai ke tahap seperti negara Jepun yang agak tepat pada jadualnya dan okey, itu satu yang nanti kali ramai tentang kekerapan ketibaan bas agar lebih konsisten, dan kalau boleh sebagaimana yang dinyatakan oleh Su tadi, tepatlah pada jadualnya, pada masanya. Dan kita menyentuh pula tentang iaitu tambang bas sebentar lagi dan kita dengar pesanan-pesanan berikut ini sebelum kita bertanya tentang apakah konsesi-konsesi yang boleh anda dapatkan jika anda bersesuaian dan layak untuk konsesi-konsesi tertentu.